banyak criticize you lah Abang Wan. Jadi saya pelik lah dia orang ni, sepatutnya bila kita ni yang tidak ada non-partisan ni dia kata kawan tak ada berhak nak bercakap. Kita sebagai rakyat biasa kita ada berhak nak bercakap. Patutnya kalau apa-apa pandangan kita bagi bukanlah untuk memecah belangkan. Cuma kita untuk bagi apa yang isu-isu yang mana boleh menolong untuk memastikan rakyat berpihak dan menyokong kepada mana-mana parti pembangkang. Sepatutnya orang berterima kasih lah. Dia cakap kita ni seolah-olah nak cuba nak meruntuhkan atau nak melemahkan parti-parti PHR, parti-parti Pakatan Nasional. Sebenarnya tidak betul lah. Jadi kena ubah cara mindset tu, sebab orang nak ikutkan nak berjuang ni bukan sedar dalam parti politik saja, dalam apa-apa pun kita boleh berjuang dan kita boleh memberi teguran kepada mana-mana pihak ya, walaupun sebagai kita tidak sokong kepada geng-geng non ketimbang, kita nak apa-apa